Hai guys. Okey, ini adalah sebuah Lexus IS 300 Sport. Merupakan segmen D yang bersaing rapat dengan BMW 3 Series dan juga Mercedes C-Class. Tetapi yang paling spesialnya, kereta ni didatangkan dengan rupa desain yang hampir sama untuk sebuah kereta sport ataupun RC, kereta racing untuk perlumbaan di track. Kenapa saya kata begitu? Sebab kalau tengok design language dia dengan sudut tajam-tajam ni memang cukup menarik. Selain tu boleh nampak dia punya bahagian body dia agak wide sedikit ke kiri dan ke kanan. Memang cukup look sporty dan stable. Nampak rapat dengan kereta perlumbaan. Jujur kata kereta ni kalau dilihat dengan mata memang cukup cantik. Tetapi kalau kita lihat di dalam magazine ataupun di dalam Google memang nampak normal biasa saja, nampak santai. Tetapi kalau tengok depan mata memang sangat terkejut dengan rupa desain ketajaman, agresif culture dia, dia punya spek yang dihadirkan untuk body language dia tu memang seronok lah kita cerita. Kalau nampak dia ada line dekat sini, boleh nampak line dekat sini, and then tajam-tajam pada bahagian Nike terbalik. Memang image dia sungguh agresif. Kalau 10 tahun lagi abang dengan akak beli kereta ni pun masih cantik lagi. Maknanya kalau abang dengan akak pakai sekarang, 10 tahun lagi ke 15 tahun lagi pun belum kata kereta ni out of date lah. Sebab kereta ni design dia sangat-sangat agresif. Dengan grill hadapan dia hitam piano black ni nampak mewah dan juga agresif. Dan juga kalau kita pergi kepada lampu hadapan, dia menggunakan 3 LED projector lamp dengan dalam warna hitam. Dia tak sama dengan pesaing-pesaing dia yang biasa pakai smoke headlamp and then dalaman dia warna chrome. Yang ni tak, dia datangkan color hitam, nampak lebih sporty, nampak lebih premium. Okey, untuk bahagian sisi side body ni kita boleh nampak dekat sini dia datangkan dengan spek F Sport. Tetapi yang paling saya sangat agak teruja, kereta ni hadapan dia agak kembang, wide, and then belakang dia pun wide. Tetapi bahagian sudut pintu kiri, belakang dan hadapan ni dia agak ke dalam sedikit. Maknanya kereta ni dia punya body dia lebih pada nak aerodynamic. Kira cantik juga untuk aerodynamic. Kalau tengok belakang dia ada sikit-sikit macam model RC punya, Lexus RC 500. Dia ada tiru sikit design dia. Okey, untuk tayar dia menggunakan sport rim berukuran 19 inci dengan profit tayar 235/40. So tayar dia memang lebar. 235 ni lebar sebenarnya tayar dia. Dan dia ketebalan dia 40, masih ada keselesaan kat situ. Dia bukan pakai 30 ataupun 35. So yang ni masih selesa. Dan juga dia menggunakan tayar Bridgestone Protenza. Memang cun-cun lah. Tayar grip sedap, respons pun sedap. Brake hadapan dia Lexus, tak silap yang ni dia datangkan dengan 4-port. Okey lah. Dan yang ni dia ada 360 camera, blind spot monitoring, keyless entry, semua dah ada. Kalau nampak dia punya design dia dengan IS 300 atau IS 200 model sebelum ni yang diorang pun pakai untuk model Mark X tu, body dia agak sedikit berbeza. Yang tu dia lebar lepeh, yang ni dia agak sedikit tinggi kalau kita lihat. Okey, selain itu untuk bahagian belakang memang nampak unik. Kenapa saya cerita unik? Sebabnya kalau kita nampak dia punya design dia, dia punya lampu belakang dia ni sekarang baru diorang pakai kan. Sebenarnya model ni dah lama pakai lampu belakang dia straight tarik, dia line dekat belakang macam ni. Nampak memang lawa. Kereta ni tak ada spoiler. Dia tak datang dengan spoiler sebab curve dia tu membulat, tapi dia punya macam ducktail dia tu ada dekat sini. Dia macam ada sudut ducktail dia sendiri. Exhaust dual tip kiri kanan, twin exhaust. And then belakang dia, lampu dia tak berapa besar tapi terang sebab dia bak LED kan. Okey, kita tengok daripada penggunaan sebelah kiri dulu. Bahagian bawah ada skirt pada bahagian bawah. Memang nampak kereta ni dia nak
look agresif, tapi dalam masa yang sama orang tua pun sesuai pakai, orang muda pun sesuai pakai. Dia tak nak nampak kereta ni macam racing sangat. Contoh macam Honda Civic Type R tu nampak macam racing sangat, agresif sangat kan. Macam Subaru WRX nampak agresif sangat. Yang ni tak, dia nampak sebuah sedan segmen D, ada kemewahan dan ada racing dia, ada sport dia kat situ. Okay, let's go. Kita tengok pada bahagian dalaman dulu. Sebelum tu kita cerita lebih kurang untuk enjin. Nanti saya baru buka enjin dia. Yang ni enjin 2.0 turbo, direct shift, auto. Let's go, kita masuk pada bahagian dalaman. So pada kawan-kawan yang sedang menonton, yang tengah tonton ni, boleh subscribe dulu, boleh share dulu. Okay, kita masuk pada bahagian dalaman. Untuk steering wheel dia, kebanyakan kebiasaan untuk Sport dia akan turun dengan satu color warna merah. Tetapi yang ni alhamdulillah kita dapat color full hitam. Kita dapat interior full hitam, tak ada merah-merah, tak ada apa. So untuk orang muda boleh, untuk orang yang dah berusia, abang-abang, akak-akak, pakcik-pakcik kita yang baru dapat duit ASB ke ataupun baru pencen ke, nak beli kereta ni, boleh beli, tak ada masalah. Kereta ni nampak mewah, nampak cantik. Mileage pun original 14,000 sahaja. So kita payung sikit lah. Kita payung sedikit dia punya design dalaman dia, interior dia, interface dia untuk paparan pemuka, Lexus memang cantik. And then kita boleh dekat sini kita boleh tunjuk lah yang dia punya design dia memang sport dan unik. Okay, kita offkan dulu aircon, takut bocor ke bawah, meleli nanti aircon. So kita cuma just nak start saja, nak bagi tahu design kereta ni. Untuk mode driving dia dekat di sini dia ada eco. Dan ni ada eco mode. And then dia ada sport S dan sport plus. Yang ni paling agresif lah. So RPM dia sampai 5,800 saja. Sebelum dia masuk ke red line lah. 5,800 tu maksimum untuk 45 horsepower tak silap, 245 horsepower. Torque daripada 1600 hingga 4400, ada 350 Nm torque. Maknanya dia stable tau. Daripada 1650 sampai 4400 tu, dekat situ dia dah ada 350 Nm. So memang kuat lah. Sekarang teknologi turbo memang dah update lah. Okay, untuk teknologi kekemasan dalaman, saya tak nak cerita banyak. Anda kena duduk dan alami sendiri. Apa yang saya boleh cerita, jam dia memang nampak dia nak kekalkan klasik sikit. Okay, infotainment dia ni dah ada 360 camera, dah lengkap dengan Apple CarPlay dan Android Auto dah ada. And then untuk aircon dia, kat sini ada sikit kemewahan, di mana button-button aircon dia, kalau kita nak adjust cluster, adjust suhu dia, kita biasa akan tarik, tekan-tekan kan. Yang ni just tarik saja. Naik, turun. So dia dekat situ memang canggih lah. Itu saja yang saya nak cerita untuk bahagian aircon. Audio dia original, dia tak ada JBL ke Alpine ke, tak ada. Tapi original dia memang sedap sebab dia dah speaker penuh. Tak silap saya kereta ni datang 10 speaker. Center speaker kat sini ada, sini ada speaker. Speaker bahagian hadapan saja ada 5 speaker, belakang tak silap saya pun ada 5 speaker. So memang cukup selesa. Untuk pemanduan dekat sini dia ada auto hold, gearbox function lah. Dia ada auto hold, ada auto start stop, ada snow dan juga ESC off. Yang ni kalau off memang drift lah. Okay, gearbox direct shift 8 speed auto. So gearbox dia, function dia 8 speed biasa, tapi direct shift dia cepat sikit. Dia macam ZF8 yang biasa BMW pakai ataupun Jaguar pakai, yang dia orang bekalkan daripada gearbox ZF company lah. Model tu antara the best. So Toyota pun keluarkan sendiri untuk 8 speed direct shift. Siapa yang pernah pakai direct shift gearbox daripada Toyota ni, memang rasa dia jauh lagi smooth daripada gearbox biasa, yang orang tak perasan model tu, dan juga orang tak tahu wujudnya model tu. Tetapi memang dia agak agresif untuk dibandingkan dengan CVT ataupun 8 speed biasalah. So yang ni lebih okey, lebih bagus. Untuk pengaturan seat dia, kereta ni seat dia nipis, betul nipis, seat dia nipis. Dan pada saya untuk orang Asia okey,
Tetapi kalau untuk orang yang berbadan besar sedikit, dia akan rasa sempit sikit lah, sebab seat dia kecil sikit. Curve dia ni dia semi bucket, curve dia ni agak ke dalam. Selesa memang selesa, saya akui memang cukup selesa. Cuma untuk orang yang berbadan besar, dia akan ganggu pada bahagian kiri dan kanan dia lah. Kalau tak muat. Kalau muat tak ada masalah. Dia tak ada masalah. So dekat sini button, kat sini cuma untuk apa ni, dia punya memori. Wireless charging macam ni tak ada kereta ni. Tapi kereta ni rasa saya orang pun tak pakai wireless charging, sebab dia USB port dekat situ ada 2 dah. Untuk simpan handphone kat sini lah. Orang takkan pakai untuk kereta ni untuk kemewahan. Orang nak keseronokan pemanduan. Dia ada side step, dia ada F-Sport. Safety dia memang penuh lah, sebab airbag dia penuh. Belakang dia tak silap saya, kereta ni ada 10 airbag tak silap. Seat belakang pun sini ada airbag. Kiri kanan, depan ada 2, kiri kanan 4, side kiri kanan. So dia ada 8 ke 10 airbag kereta ni. Memang cantik lah, tak silap dia ada 8 airbag lah kereta ni. Isofix kiri kanan ada. So yang berminat nak cari kereta ni boleh hubungi saya di 0177145604. Saya bukan nak buat review apa, saya nak buat review untuk jual kereta. So kita punya kereta ni dah ada ready stock. Kereta cantik, cun-cun, barang pun cantik. Untuk enjin, let's go. Saya tunjuk detail enjin. Tempat buka enjin dia dekat sini. Bonnet dia kat sini. Oh, airbag depan dia pun ada dekat kaki depan. So kereta ni rasanya ada 10 lah airbag dia. Cuma belakang sekali lah, tak 9, 10. Sebab yang ni dia ada airbag 1, 2, 3. Seat ada kan, biasa seat depan 4, 5. Curtain 6, 7, 8, 9. Dia itulah, dia ada 9 airbag. So safety dia memang wow. Kita buka sikit, payung sikit interior dalam. Interior dalam enjin. Okay, ni enjin 8AR 241 horsepower dan torque sebesar 350 Nm torque. Twin scroll turbo, jadi dia punya torque dia tu seronok. And then dia ada adjust damping. Nampak suspension dia auto adjust damping. So memang kereta ni dia semua ada function lah. Bila kita set dekat sport, maybe dia punya damper suspension dia tu lebih keras, stiff. Bila kita normal, dia lebih lembut, lebih fluffy. Tapi obvious kereta ni memang cantik. Spek dia memang racing, padu. Seronok pun seronok kita tengok. Power pun power. Penggunaan minyak dia 0W 20 watt 20. So kereta ni 0W kira kereta fully synthetic lah. Dia nak minyak fully synthetic. Nampak lampu LED dia, memang canggih, memang cantik. So berminat boleh whatsappi saya di 0177145604. Bye bye.